Ramai yang tanya pada saya, berapa kilogram emas yang sebenarnya patut disimpan untuk cukupkan dana sewaktu bersara nanti. Kalau tuan-puan nak tahu jawapannya, maka tuan-puan boleh save dan share dulu video ni dan tengok sampai habis untuk rujukan pada masa akan datang. Di tangan saya sekarang adalah gold bar 1 kilogram emas yang bernilai hampir RM500,000. Kalau tuan-puan mungkin bekerja sendiri tanpa simpanan KWSP, duit pencen ataupun pendapatan pasif, maka 1 kilogram emas ini mungkin tak cukup untuk menampung kehidupan selepas tuan-puan bersara nanti. Jika kita bahagikan nilai 1 kilogram emas ini untuk kegunaan 30 tahun selepas bersara, maka tuan-puan hanya akan dapat perbelanjaan sekitar RM1,200 sahaja untuk 1 bulan. Jadi, kalau tuan-puan rasa perbelanjaan sebanyak itu tidak mencukupi, maka tuan-puan boleh letakkan target untuk simpan 1 kilogram emas. Namun, jika tidak, tuan-puan boleh merancang untuk tambahkan dana persaraan tuan-puan. Walaupun harga emas sekarang meningkat ke paras RM500 untuk 1 gram, tuan-puan, harga barangan lain seperti barangan runcit, hartanah dan perkhidmatan juga akan turut meningkat. Jadi, dekat sini, tuan-puan sendiri kena rancang bajet tuan-puan daripada sekarang sebab ianya sangat-sangat penting. Kalau tuan-puan hari ini ingin bersara dengan selesa sekitar RM2,000 sebulan, maka tuan-puan boleh letakkan target untuk adakan 2 kilogram emas sebelum bersara nanti. Simpanan emas bersama Pabi Gold adalah paling mudah, murah dan juga patuh syariah. Bagi tuan-puan yang ingin dapatkan persaraan dengan simpanan emas bersama dengan Pabi Gold, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus tunjuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Pabi Gold.